Hidup kita ni, Tuhan mesti akan bagi ujian. Kalau Tuhan tak bagi ujian daripada orang-orang yang kita sayang, Tuhan akan bagi ujian harta benda. Tak ada duit, miskin kita, tak cukup, nak beli apa yang kita nak pun tak dapat. Ini ujian yang datang kepada manusia. Kan? Jadi banyak-banyak bentuk ujian ini, inilah yang menjadi, kata ulama, jambatan untuk kita masuk ke syurga. Kerana hari ini, nak masuk ke syurga, tiketnya adalah sabar disebut dalam Al-Quran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala kata, siapa yang nak masuk syurga itu, mesti dengan jalan dia sabar. Sabar yang tanpa limitasi. Sabar ni jangan letak had. Saya ni, soalan kadang banyak yang tanya kat saya, Ustazah, sampai bila saya nak sabar? Kalau orang tanya kat kita, sampai bila kita nak sabar? Jawapan kita, sampai bila? Sampai mati. Upgrade sikit. Sampai bila? Sampai masuk syurga.